teruskan lagi usaha anda. Nanti kita akan cat kereta ni jadi glitters. Jalan Steve, jalan Steve. Assalamualaikum guys. Saya nama Wan. So guys, inilah dia color yang telah dipilih sampai otak rosak tu. Otak saya dengan Pak Is sampai rosak lah sebab nak pilihkan color ni. So kita nampak dia besi lah. Baru dia jadi macam cyborg. Korang bayangkan kalau dia satu kereta siap. Cuma ini masih lagi belum kita letak clear coat. Saya boleh cakap saya tidak berpuas hati sebenarnya. Sebab masih ada nampak kelekukan dekat situ. Kan? Kelekukan itu juga merosakkan otak saya. Tapi inilah setakat yang saya boleh layan. Kalau nak layan lagi boleh, tapi memang takkan siap kat sini. Lama lagi cerita dia. Ini baru satu pintu, belum bonet lagi. So sebelum ni sini dah accident, ini dah lekuk ke dalam bahagian sini. Sini selalu kena entak pintu kan. Lepas tu sini bahagian ni dah karat, orang lama potong, dia buat balik. Tapi tempat welding tu, sini berkelok-kelok. So saya dah gosok banyak kali dah sampai hampir tidur-tidur kat atas ni kan. So dah dapatlah dia straight lah juga lebih kurang. Bagilah chance sikit kan. Kalau saya nak ni sangat kan OCD ke pula kan jadi kan. So saya tengok ada orang tengah cuba merosakkan kereta saya. Mari kita interview orang tu. So tengok. Inilah orang ni. Assalamualaikum. Siapakah nama awak? Putri. Dia ni lah yang viral lah itu. Dia cat kereta saya pakai berus. Kenapa tak pakai berus gigi aja? Plan dia macam tu lah. Macam mana dia punya video? Cuba tengok apa ya? Tengok ini orang. Ini kan kerja. Hai ada. Ini macam mau boleh kerja ke? Hai. Tengok santai. Dia post video tadi viral. Dia ingat ke kereta ni orang tak kenal. Dia pergi berburuh cat tu konon-konon rajin, dia pergi post. Ambil kau. Ni kereta Boss Wan kan. Panik dia. So hari ni dia datang, dia nak merosakkan lagi cat saya. Dia cuba-cuba memakai heat gun ini untuk membakar kereta saya. So teruskan lagi usaha anda. Nanti kita akan cat kereta ni jadi glitters. Jalan Steve, jalan Steve. Asal tu benda tu jalan sendiri. Oh wait, why you never lock? Ayah. Okay guys, saya akan letak lacquer. Ni buat bahagian bonet. Bahagian bonet dia banyak lekuk, tapi yang saya boleh orang kata tengok sangat teruk sekali. Ini belum letak clear coat lagi. Kalau letak clear coat lagi teruk. Guys, saya bukannya tak pakai block. Saya bukannya tak pakai scraper panjang. Saya bukannya tak pakai itu ini. Semua barang yang sepatutnya dipakai saya dah pakai dan saya beli. Gosok pakai blok. Sebab benda ni lekuk macam gini guys. Blok macam ini jadikan dia macam gitu pula. Sini kata kalau kita nak betulkan sini dia macam gitu. Banyak kerana ada orang suruh letak tape. Kita dah letak tape. Betul, bila letak tape tarik macam ini kita nampak ada lubang. Kita simen situ. Lepas tu kita gosok layan. Tapi hilang pula dia punya tulang ni. Buat balik tulang. Bila buat tulang sini lekuk balik. Sebab saya bukan buat kerja ni hari-hari. Saya bukan buat bisnes cat kereta. Dan kepakaran saya itu bukanlah macam orang yang cat kereta yang betul-betul power lah. Tapi setakat ini hasil kerja tangan saya sendiri. I hope you guys faham dan boleh terima. Sebab ini kereta first project saya. Lepas tu terus pula, terima kasih. Selamat Hari Raya. Inilah Owen ni selalu, dia nak bagi saya gemuk pasal tu lah. Dia selalu bagi coklat dan sebagainya. Bagilah Chan. Kita bagi dia Cyborg version 1. Next one mungkin saya pergi kat Calvin. Dok Aziz bikin ini semua carbon fiber. So dia mungkin boleh bagi straight. Alright, you guys stay tune. Kita mau tembak itu pintu. So okay guys, ni
kita testing lapisan yang pertama untuk kita letak metal flake. So saya tambah metal flake ni. Color chart tu memang dah metallic kasar. Lepas tu saya campur dengan metal flake lagi. Nampak dia konon-konon besi. Nampak besi. Cuba jauh sikit, nampak besi. Nampak macam besi tak? Okay, bagi dia kering, lepas tu kita satu layan lagi satu lagi. Ni kita boleh rosakkan lagi. So itulah dia, kita test sebuah pintu dulu. Kita jalan je lah dulu. Kalau tak cantik pun kita try lah tajap-tajap nanti. Tapi yang penting kita jalan daripada satu ke satu, pintu ke pintu, ke bonnet dan fender dan sebagainya. Kalau tidak, kita melayankan dia je, memang tak siap-siap lah cerita dia. Mari kita tengok sana. Ni si Putri ni, dia nak rosakkan pintu aku lagi. Bonnet nanti kita dah kering, saya layang 1,500 ke 2,000 dulu. Kita letak lacquer. Nampak kebesiannya itu. Ni pintu lagi sebelah. Tunggu esok dah kering simen dia, kita gosok, tembak color, lepas tu tembak lacquer. Lepas tu saya nak siapkan saya punya fender kiri kanan. Kita tembak fender. Tak apa, saya cat satu-satu, kita kena bersabar lah. Macam tu lah cerita dia. Kalau nak melayankan dia tu, memang takkan habis lah nampaknya. Lagi bumper lagi. Aduh. So kalau mak saya cakap buat kerja tu sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Tapi saya tukarlah. Saya buat sikit-sikit, lama-lama jadi first gen cyborg. Okay. Thank you so much for watching guys. Raiba Auto, Wag the Corner. Ada asap-asap.